duduk dalam CKS ni Seban, ada makan nasi ke? Okey, untuk makluman lah, saya sebenarnya sebelum saya join CKS ni, saya dah masuk PMLS ni 2023, bulan 7 saya ingat lagi. Saya masuk pun sebab saya ada penyakit metabolik, kencing manis, darah tinggi. Sebab doktor dah warning saya. Doktor warning saya cakap, Cik Rahman, saya bagi awak saya bagi awak pilihan. Dua pilihan saja. Awak nak saya cocok awak insulin ataupun awak nak turun berat badan. Sekali saya cakap dengan doktor, doktor bagilah saya peluang untuk turunkan berat badan. Alhamdulillah daripada bertitik tolak bulan 7 2023 tu, saya ikut PMLS ni. Alhamdulillah saya punya berat badan ni saya tak fikir sangat sebenarnya. Saya fikirkan saya punya kencing manis. Sebab doktor dah warning, doktor nak bagi saya insulin tau. Lepas tu makin lama saya follow PMLS ni, saya buat ILK. Lepas tu masa tu CKS saya tak masuk lagi tau. Saya takut nak masuk, takut yelah tak layak lagi kan. Saya buat dulu, buat. Alhamdulillah kencing manis saya makin lama makin turun tau. Alhamdulillah. Sampaikan yang terbaru ni tarikh 13, saya masih ingat lagi tarikh keramat ni. 13 hari bulan 11 2025, doktor isytiharkan kepada saya, Encik Rahman, kita berhentikan awak ubat kencing manis. Metformin nama ubat tu. Kita berhentikan awak kencing manis sebab awak dah normal. Cuma sekarang ni awak punya darah tinggi kita akan terus pantau macam mana kita pantau awak punya kencing manis. Start daripada tu saya mula-mula makan nasi lah. Mula-mula tu makan nasi kan, pasal dah memang orang kata ruji makanan kita daripada kecil. Tapi bila saya masuk PMLS ni, saya kurangkan sikit makan nasi sampai ke saat hari ni. Kalau orang tanya pasal nasi, saya rasa macam benda tu asing daripada saya. Nasi tu apa ya? Contohlah, bukan belagak. Bukan belagak, tapi saya memang dah tak makan nasi, saya tak makan karbo. Kalau setakat roti canai tu orang makan, saya boleh tengok je lagi. Saya tak ada masalah pun, tak ada ketagih ke apa, saya tak ada kisah. Itulah. Alhamdulillah saya dapat reverse kencing manis saya. Itu pencapaian saya Berat sehingga paling Alhamdulillah. berat, hari ini. berat paling berat berapa masa masuk? Okey, masa mula-mula masuk berat saya 125 kilo. Ni kira Saya dah ada bagi gambar yang 125 50 kilo tu. 50 kilo lah ni. Alhamdulillah dengan izin Allah. Itu semua dengan izin Allah. Tu. Dengan izin Allah, dengan ilmu-ilmu yang coach ajar. Terutama sekali saya punya upline saya betul-betul lah. Coach Faizal lah. Coach Faizal, dia banyak nasihat saya pasal kacang manis ni. Kalau Coach Faizal ada, Alhamdulillah. Ini yang saya nak bagi pada Coach Faizal lah. Sorry. Saya dapat reverse kencing manis saya. Ya, sebab Ko Faizal selalu share dekat FB. Mungkin daripada sana lah kan. Ha. Okeylah, ada apa-apa lagi nak tanya? Mana tahu ada nak bertanya. Alright, kita buka lagi soalan. So jarang-jarang kita jumpa artis kita ni kan. Lepas ni dah tak ada dah artis. Okay, Coach Aidi, saya ada satu soalan untuk Abang Rahman. Okey, saya sendiri yang tengok keputusan setiap minggu untuk Abang Rahman dan yang lain-lain lah maksudnya. Okey, betul. Minggu pertama dan minggu yang kedua tak ada dalam top 30. Jadi apa perubahan terbesar yang abang buat daripada minggu kedua onwards untuk supaya dapat masuk carta minggu ketiga Okey, di dan sini. seterusnya terus dapat top 5 ni. Saya memang teruja lah dengan result abang kan. Tapi saya tengok memang baguslah, mantap lah. Okey, Coach. Saya pun nak share jugalah pengalaman saya. Okey, macam ni. Minggu pertama, minggu kedua tu, saya masih lagi mengamalkan lazy keto tau, macam biasa. Tapi penurunan tu dia macam main-main dengan saya tau. Turun sikit, dia bounce sikit. Dia bounce balik. Turun lagi, lepas tu dia naik sikit. Lepas tu, masa minggu ketiga tu, saya sahur saya cuma makan telur setengah masak. Lepas tu berbuka, saya cuma makan ayam goreng. Lepas tu tuna yang dalam tin tu yang macam Coach ada makan hari tu kan. Saya cuma makan yang tu. Lepas tu yang minggu ketiga tu lepas je minggu ketiga tu punya apa nama Allah Akbar. CKS. CKS yang minggu ketiga tu saya dapat tips tau. Makan telur setengah masak, buang budinya kuning, makan putih saja. Saya buat yang tu.
Hari Isnin ke hari Selasa? No. Bukan. Sehari selepas tu kan coach kata nak share voice note pasal PE diet. Lepas coach WhatsApp pasal apa voice note pasal PE diet tu, saya try buat ambil protein shake tu dengan probiotik je. Masa tu apa milk fiber belum sampai lagi, belum dapat lagi. Saya buat. Sekali dia turun pergi 3 ke hampir-hampir 2 kilo lebih ke 3 kilo lah. Saya terus WhatsApp coach. Cakap, coach, saya punya mix fiber tak ada lagi. Boleh tak saya buat apa protein shake dengan probiotik je. Tapi alhamdulillah coach ada turun dalam 2 kilo lebih ke 3 kilo. Lepas tu coach cakap ambil lah mix fiber kan, bagi pekat sikit dia punya uh, uh, apa air tu. Air. Lepas tu saya terus order dengan coach. Start daripada tu saya sahur protein shake protein shake tu dengan suplemen booster pagi, ACV, electrolyte apa semua. Lepas tu protein shake and then ACV semualah dengan air masak, air kosong. Itu saja. Lepas tu berbuka saya buat benda yang sama juga. Ambil suplemen lepas berbuka juga. Hari tak silap saya hari Selasa, Rabu, Khamis. Khamis kita nak submit berat kan. Saya dah tak ambil sahur tau. Saya tak ambil sahur. Saya tak ambil sahur dah. Saya cuma pagi sahur tu saya cuma ACV dengan booster supplement. Itu saja. Kira Saya betul-betul buat marathon lah. protein je lah. Lebih Ya, Jadi kurang. maknanya sahur tak ada, berbuka minum protein saja. Macam tu ke? Ya. Minum protein saja. Boleh tahan tak? Ah. Tak ada masalah. Alhamdulillah tak ada rasa lapar. Sebab apa? Lepas kita berbuka makan protein tu, kan kita ambil apa suplemen lepas makan tu kan. Termasuklah saya ambil B complex. Apa nama Alright. apa nama? Allahu Akbar. Yang Double X ke? double X. Ya, betul. Sorry. Ambil double X. Yang double X tu yang buatkan saya boleh maintain, tak craving, tak apa semua. Macam tu lah pasal apa dah nak malam dah nak tidur kan. Saya kalau rasa macam lapar ke saya minum air masak terus tidur. Tak nak fikir-fikir dah. Maknanya sahur tak makan tapi berbuka ambil protein shake lepas tu makan double X. Tahan Ya betul. Saya buka makan lepas buat Boleh, protein shake boleh. Saya tu pun Dia ada apa double X tu yang bantu jadi kenyang lebih lama coach ni. Tu yang kalau boleh Yeah. jangan double X dengan dipisahkan. protein boleh. Craving lah, Saya boleh kawal craving kita. Macam mana dengan Ya, betul gula betul. abang? Sepanjang penukaran Makan maknanya shake bila tak protein tu. makan dan berbuka ambil protein shake dengan double X tu. Macam mana bacaan gula? gula alhamdulillah dia maintain. Macam tak Maintain, ada macam bukan orang kecil mana dah. Alhamdulillah. Maksudnya tak spike lah sebab kalau dalam range protein mixed berries lah yang paling rendah dia punya gula kan Gula. Coach Hafiz? Ya, betul. Sebab kita ada beberapa flavor tapi kita tak endorse lah semua. Kita terus kaji dan mixed berries ni yang paling rendah kita suggest mixed berries. Hanya Ya, kadang betul. Lagi pun boleh dia makan dengan fiber kan. Fiber tu akan Fiber tu kan kawal makanan penyerapan makanan gula lah. tambahan. Ya betul coach. Betul coach. Okey, nak tanya pasal makan fiber dengan protein ni, ada pergi toilet tak? Pergi toilet tu Oh, ada sebab tak makan fiber kan. pagi je lah pagi. Tadi tanya orang lain. Okey. Tak, kalau ada makan fiber, dia boleh pergi toilet. Jangan risau. Saya dah rasalah. So, orang lain saya nak tanya juga. Okey. Cantik. Ada soalan lain tak? Okay, Bang, yang berbakikan abang, beberapa hari. Jom kita makan mixed fiber kan. Protein shake untuk raya. sikit sahur buka mix berry supplement. Betul kan? Faiza. Betul. Okey, Betul. abang Pok Mei nak tanya. Pok Mei ada ambil garlic. Menarik ni garlic. Sebab ada seorang akak tu dekat Singapura pun dia ada amalkan garlic. Dia pun top 30 juga. So garlic ni macam mana dia membantu ni? Okey, sebenarnya garlic ni saya ambil untuk saya sebelum ni CKS yang sebelum ni, yang baru ni, yang sebelum ni, yang lepas saya ada kena sikit GERD tau. Jadi saya tanya pada Coach Shafi, Coach Faizal, lepas tu Coach Shafi yang suggest saya untuk ambil garlic ni. Tapi alhamdulillah bila saya ambil garlic ni, saya punya GERD tu dah
dah tak ada. Lepas tu saya teruskan je lah. Alhamdulillah. Alright. Sebab Ha. garlic ni untuk perut. Kalau ada masalah perut memang Ya. garlic. Pocik lah selalu. Kalau ada masalah perut, ambil galik. Jangan Macam CH mana? balance tu membantu kat mana? Kolesterol dengan dah tinggi CH balance. Apa dia? CH balance tu untuk Itu untuk kolesterol. Yes. kolesterol yang Ah, dah tinggi. Dah tinggi. yes, kolesterol yang darah tinggi. Kira Hmm. dah tinggi, yang membantu kat sini ialah CH balance, kat Okay. MACD dengan garlic lah. Ya. Antara yang Alhamdulillah lah dapat. Tapi ambil CS balance tu memang betul membantu sangat untuk kolesterol. okay. Ada lecithin juga kan? Bantu kolesterol. Ada. Lecithin tu saya ikut Coach Yazid kot. Yang makan telur tu, tu kunyahkan lecithin tu. Bang. Ramai orang tanya kalau kunyah-kunyah ni dia tak baik ke? Kan sebab lecithin orang bila tak rasa, dia tak tahu rasa dia macam mana bang. Abang cerita sikit rasa lecithin E tu. Okey, senang. Ini cerita lah. Sebelum saya nak cerita pasal lecithin E tu, saya nak tanya. Kalau ada yang pernah makan badam, gajus, ataupun apa nama, almond tu kan, rasa dia macam tu je. Cuma almond apa semua ni dah ada salted sikit lah. Ada masing-masing kan. Ini tak ada. Sedap. Macam kuaci. Saya ni hantu kuaci. Kuaci. Sedap. Kunyah je lah. Kalau kata boleh kunyah tu 5 biji terus boleh, saya memang saya kunyah. Tapi pasal untuk long term kita nak jaga dia punya waktu dia punya portion tu kita pasal nak pakai lama terpaksa lah ambil 3, kadang 2. Satu tu macam tak aca lah, salah satu tak rasa. 2 lah kan. Dia senang cerita rasa dia macam kacang lah kan. Ya, betul. Jangan takut. Dia bukan ubat. Benda ni bukan sebab ubat. dia kalau orang mula-mula rasa dia rasa macam pelik tau, sebab dia ada bau herba kan. Tapi bila kita dah biasa consume dia akan jadi rasa macam rasa kacang tu lah. Macam Abang Rahman bagi tahu tadi. Okey, kan boleh terlanjur lecithin E tu tapi tak boleh. Abang Rahman, saya nak Abang Rahman boleh bagi untuk orang-orang yang ada penyakit metabolik ni lah, apa satu nasihat nak bagi. Kena belajar ke, kena percaya ke, kena spend ke kan. Nasihat daripada top 5 kita. Dia orang tak nak buat benda yang sepatutnya kan. Apa Okey, yang pada saya mula-mula penyakit ni bukan kita cari, tapi disebabkan kita punya amalan pemakanan tu tak betul. Jadi benda ni datang. Kita tak minta sebenarnya dia datang, tapi sebenarnya dengan pemakanan kita tak betul tu yang kita mengundang dia. Dan bila dah teruk baru kita nak rasa menyesal apa semua. Tapi pada yang dah ada penyakit metabolik tak kira apa pun kan, buatlah PMLS dengan IRK. Benda-benda ni akan membantu insya-Allah. Dan yang paling penting kita konsisten, disiplin pada diri sendiri. Lepas tu suplemen jangan tinggal. Apa yang coach ajar apa semua, ambil benda tu sebagai orang kata macam mana untuk diri sendirilah. Motivasi untuk diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri. Sebab apa, result dia bila dapat, ya Allah, hanya Tuhan je yang tahu. Bila kita share dengan orang dengar, orang yang dengar berasa bangga kita dah reverse kencing manis. Kan? Kalau apa nama orang yang mengalami tu, apa pula rasa dia? Mesti lagi berganda-ganda lah rasa dia. Maknanya memang boleh reverse lah kan. Orang kata tak boleh. Memang boleh. Okey, saya nak bagi tahu saya yang ikhtiarkan saya dah reverse kencing manis ni bukan doktor pakar, bukan maksud saya bukan doktor hospital swasta tau. Bukan KPJ, bukan hospital berbayar. Ni klinik kesihatan sendiri yang ikhtiarkan saya dah free kencing manis. Doktor pakar dan doktor yang bagi tahu. Biasanya KKM ni cerewet kan. Siapa orang KKM, siapa orang kerajaan tahulah KKM ni cerewet dia macam mana. Tapi dia orang yang sendiri yang bagi tahu, kata maksudnya dia bagi surat ke macam mana? Ya coach. Dia bagi apa? Mengisytiharkan. Maknanya
surat lah. Dia Macam dia isytiharkan macam ni. Dia kata dia dah pantau saya punya kencing manis ni selama setahun lebih lah, hampir 2 tahun. Setiap kali dia pantau, sebelum ni saya datang 2 bulan, mula-mula sebulan sekali. Lepas tu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Lepas 3 bulan sekali tu dia pantau jauh lah. Kan? Dia pantau 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Dia berpuas hati dengan bacaan kencing manis saya. Tu yang dia kata, Cik Rahman, sebelum saya nak berhentikan awak buat kencing manis ni, saya nak awak buat pemeriksaan darah, ini blood sekali. test secara keseluruhan. Jadi saya pergi ambil ke Makmal untuk buat pemeriksaan darah. Lepas pemeriksaan darah tu keluar, result darah tu keluar, semuanya okey. Semuanya okey. Terus doktor cakap, okey, buat masa sekarang ni, Cik Rahman, awak dah tak perlu ambil ubat kencing manis. Kita akan berhentikan ubat kencing manis Cik Rahman yang nama metformin. Terus ada ubat kencing manis dah pada saya dah. Okey. Oh. Ramai yang teruja bila dengar perkongsian daripada Abang Rahman kita. Jadi saya buka soalan yang terakhir untuk semua yang berada. Rugikan mereka yang tak datang kat sini. Mana-mana yang dengar perkongsian Abang Rahman ni yang nak diet, masih tengah berfikir-fikir, mesti terus ni lepas ni saya nak diet betul-betul ni. Kebiasaan macam tu bila dapat booster yang besar macam ni kan. Kita macam kena baling batu sebiji batu-bata dekat depan muka. Macam tu lah. Terima kasih kita ucapkan. Dan saya buka soalan terakhir untuk kawan-kawan kita yang berada di sini. Kalau tak ada kita teruskan ke Abang Man, berapa bacaan gula tertinggi? Sorry. Apa dia? Bacaan gula yang tertinggi. Kak Suryana, bacaan gula tertinggi Abang Rahman sepanjang hidup ni. Berapa belas? Belas tu belas pada saya belas tak ada dalam saya punya senarai. Saya punya bacaan gula tak boleh baca. Tak boleh baca. Mesin tak boleh detect terus. Tak boleh detect. 20, Sampai 30. doktor nak wardedkan saya. Pasal gula terlampau tinggi sangat. Lepas tu saya punya ada pernah sekali tu 12. 12 bacaan saya. Lepas daripada 12 tu pernah doktor tak boleh baca sampai doktor marah saya berkali-kali. Setiap kali kalau saya pergi klinik kesihatan untuk buat pemeriksaan, saya mesti takut punya. Muka saya mesti pucat punya. Umur dia orang tanya umur apa? Soalan terakhir tu Abang Rahman, umur boleh tanya tak? Tadi kita tanya akak kan, sekarang kita tanya abang pula. Jadi abang tolonglah. Umur saya sekarang 49 tahun. 60 je dengan akak tadi 51 kan. Alright. Sampai untuk pengetahuan coach, saya setiap kali kalau ada program diabetik dekat klinik kesihatan Batu Berendam ni, dia orang akan panggil saya untuk bagi talk lah macam mana saya reverse kencing manis. Hebat. Sebab tu kita kata pagi ni kita ada artis kan. Terima kasih. Semua atas usaha coach semualah. Didikan coach. Sini kan boleh buka mic ucapkan tahniah kepada Abang Rahman kita. ID 119. Tahniah. Terima kasih semua.